Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Izzuan bin Jamaluddin. Hari ini saya akan membentang tentang perkembangan pendidikan digital untuk subjek OUMH 1603 Kemahiran Belajar untuk abad ke-21. Kita lihat kandungan untuk kali ini. Satu adalah peranan pelajar dalam pendidikan digital. Yang kedua, tanggungjawab pelajar dalam pendidikan digital. Tiga, kita lihat ciri-ciri persekitaran pembelajaran. Keempat, bagaimana untuk memupuk perkembangan minda. Sebagai pengenalan, abad ke-21 adalah era teknologi yang menyaksikan perubahan besar dalam bidang pendidikan. Pendidikan digital telah menjadi satu keperluan dalam pembelajaran pada masa kini. Kemajuan dan teknologi, terutamanya dalam pendidikan digital, menjadikan ia adalah satu kemahiran asas untuk seseorang berjaya pada zaman yang moden ini. Selanjutnya kita lihat peranan pelajar dalam konteks pendidikan digital. Pertama, pelajar perlu menguasai kemahiran asas digital seperti penggunaan perisian pembelajaran dan email. Yang kedua, pelajar perlu berperanan menggunakan teknologi dengan berkesan seperti komputer dan tablet dalam sesi pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Penggunaan teknologi dalam komunikasi seperti penggunaan forum dan persidangan video. Dan seterusnya, pelajar perlu berperanan proaktif dalam pendidikan digital, contohnya dengan menggunakan carian e-book dan jurnal di internet. Kita lihat tanggungjawab pelajar dalam konteks pendidikan digital. Yang pertama, pelajar perlu mempunyai etika dan menghormati hak cipta dan kandungan orang lain. Yang kedua, melindungi data peribadi seperti penggunaan kata laluan yang lebih kukuh dan menggunakan antivirus untuk melayarai internet. Yang ketiga, menerapkan amalan pembelajaran sepanjang hayat. Yang keempat, pelajar perlu berdisiplin dalam pengurusan masa dengan tidak menggunakan internet untuk jangka masa yang lama. Seterusnya, kita lihat ciri-ciri persekitaran pembelajaran digital dan kesan. Yang pertama, ianya perlu mudah diakses di mana-mana dan flexibility. Ciri kedua adalah kandungannya perlulah pelbagai dan dinamik, di mana ianya boleh menyokong pelbagai jenis format. Yang ketiga, tidak ketinggalan penglibatan penggunaan teknologi AI. Keempat, persekitaran yang interaktif untuk menarik minat pelajar. Seterusnya, ciri keselamatan dari segi perlindungan data peribadi dan penggunaan laman web yang sahih. Bagaimana teknologi dapat memupuk perkembangan minda? Satu, pembelajaran secara digital menggunakan e-book atau pelbagai aplikasi lain dalam internet. Yang kedua, meningkatkan kemahiran pengaturcaraan dan analisis data seperti penggunaan Microsoft Excel. Ketiga, dapat meneroka dan menggunakan kecerdasan AI. Yang keempat, kolaborasi dalam talian dan perbincangan secara maya. Yang kelima, penggunaan teknologi realiti maya ataupun VR dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya kita lihat kepentingan kemahiran pengurusan emosi. Satu, pelajar akan dapat mengurangkan tekanan dan kebimbangan. Kedua, akan meningkatkan fokus dan kecekapan pelajar dalam pembelajaran. Yang ketiga, pelajar akan mempunyai sikap yang lebih positif terhadap pelajaran. Seterusnya kita lihat bagaimana keberkesanan dari segi interaksi sosial. Satu, ia akan meningkatkan kemahiran komunikasi yang baik kepada pelajar. Yang kedua, pelajar juga dapat meluaskan jaringan sosial dan interaksi secara tanpa bersemuka. Yang ketiga, dapat bantu mengelakkan ketidaksefahaman melalui panggilan video. Seterusnya, untuk rumusan, individu pada abad ke-21 wajib menguasai pelbagai kemahiran teknologi agar tidak ketinggalan dalam arus pemodenan. Ia memerlukan kerjasama daripada semua pihak dalam merealisasikan pendidikan digital. Pelajar perlu diingatkan peranan dan tanggungjawab masing-masing dalam pendidikan digital agar dapat memberikan banyak manfaat kepada semua dan kejayaan untuk semua pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.